Syida, saya dapati awak menjual dalam pejabat. Ini adalah bukti. Bukan sekadar lipstick je saya jual. Saya ada lipstick, lip gloss, lip matte, highlighter, blusher. Macam mana awak boleh menjual dalam office? Saya jual, mari beli lipstick. Ada lip matte, lip gloss, blusher, highlighter. Mari beli. Ada macam-macam colour ada. Ada tester pun ada. Mana awak simpan semua stok-stok awak ni? Dekat dalam laci, kat meja saya. Oh, patutlah saya tengok banyak barang yang lelaki tu. Oh, patutlah ada hilang satu lipstick. Kak Aina yang ambil punya. Oh, yang warna merah tu Yang sorry. Syida, bisnes macam mana? Okey bos, maju. Ramai beli. Okey. Yang patih. Bos. Kenapa bos? Kita orang share partner jual lipstick. Dah habis ke? Dah. Ambil semua. Pergi buat kerja. Tak apa, nanti saya ambil. Kak Aina, jangan lupa bayar payment hari tu. Ini macam pun ada.